Sekali lagi, scam. Apalagi kalau tidak bukan dan tidak lain dan tidak bukan. Semestinya pencuci cooling coil. Owner kata dia tembak je terus rosak. Tengoklah macam mana keadaan dia. Ish. Tak rasa berdosa ke orang yang jual benda ni? Ni bukan pencuci cooling coil. Kita panggil apa Lan? Ini namanya peresak masyarakat. Minyak ni. Minyak babe. Lower terus rosak on the spot babe. Ini cooling coil dia. Mantap. Ni baru tengok pagi tadi tau. Ni dia punya. Sini semua berminyak ni. Ya Allah. Nampak tu berminyak. So ni dia punya apa tu? Jelly. Macam nak basuh ni. Basuh je lah. Yang ni tak tahu macam nak basuh. Tapi basuh je lah. Kita cuci balik. Okay, anda boleh nampak dengan lebih jelas. Lipas. So cara yang terbaik untuk cuci cooling coil, cabut dan cuci. Atau tak payah buat apa-apa. Jangan pakai benda-benda yang tiada bukti bahawa lepas guna benda tu cooling coil jadi bersih.